Aku nak makan nasi lemak ayam goreng. Ayam goreng mamak aku beli. Nasi lemak ni, sambal dia pun betul-betul merah ni. Tapi sambal nasi lemak ni agak pedas sikit. Aku pun tak tahu lah. Betul merah sambal nasi lemak ni. Sambal nasi lemak ni serius aku cakap memang pedas. Dah 2 kali aku minum air. Lepas tu dia punya sambal betul-betul pedas tu. Hey, welcome back to YouTube channel Syarikuan. So, apa aku nak buat? Aku nak makan nasi lemak ayam goreng. Nasi lemak ni aku beli nasi lemak biasa je. Lepas tu ni ayam goreng. Ayam goreng mamak aku beli. Sebab dia lagi sedap lah ayam goreng mamak ni sebenarnya. Aku tak nak beli ayam goreng biasa tau. Aku biasa makan nasi lemak dengan ayam goreng mamak ni. Weh, ni betul-betul sedap ni. Ni pun disebabkan viewer aku request suruh makan nasi lemak ayam goreng. Aku pun makan lah kan. Sebab kau dah komen, aku kena makan juga. Ni yang bestnya bila kau komen, boleh lah buat video untuk makan nasi lemak ayam goreng pula. Oh, aku pun dah tak sabar memang dah lapar dah rasanya. Kau tengok nasi lemak ni, sambal dia pun betul-betul merah ni. Oi, nampak sedap ni. Timun dia pun tak kedekut, sampai 3 dia bagi. Telur pun ada. So, apa lagi kau tunggu? Jom tengok aku makan. Let's go. Bismillah. Makan dulu nasi lemak ni. Oi, breakfast hari ni kita makan nasi lemak lah. Aku sebenarnya dah lama tau tak makan nasi lemak ni. Last yang aku buat video nasi lemak tu lah, kalau tak silap 5 bulan lepas ke 4 bulan lepas macam tu. Baru makan nasi lemak ni. Tapi tak apa, kita try dulu. Ni ayam goreng mamak ni dulu. Aduh, ayam goreng mamak ni dia potong lah. Tak apa, kita try. Bismillah. Ayam goreng mamak ni tak payah cakap apa lah. Dia punya sedap pun macam aku makan nasi kandar lah. Ni ayam goreng nasi kandar ni. Tapi sambal nasi lemak ni agak pedas sikit. Aku pun tak tahu lah. Betul-betul merah sambal nasi lemak ni. Kita tak apa, kita makan juga. Bismillah. Timun. Memang pedas. Sambal nasi lemak ni serius aku cakap memang pedas. Dah 2 kali aku minum air.
Jujur aku cakap, portion nasi lemak ni sira banyak. Lepas tu dia tak kedekut timun, tak kedekut kacang. Ikan bilis aku tak minta tau. Dia tak kedekut semua. Betul lah aku cakap, pakcik ni kau doakan dia murah rezeki tau. Tengok memang tak kedekut langsung. Sikit lagi kan nak habis lah. Kau jangan lupa like, follow and share tau. Jangan lupa subscribe. Okay gang, itu saja video aku untuk hari ni. Weh, jujur aku cakap, portion nasi lemak tu sira banyak. Weh, kenyang. Lepas tu dia punya sambal betul-betul pedas tu. Dia semua dah okey dah, memang sedap. Nasi dia pun berlemak apa semua. Tapi sambal dia serius betul-betul pedas. Banyak kali dah aku minum air sebenarnya kan. Aku dah tak tahan tengok bibi aku ni. Sebab aku minum air sirap, okey lagi. Aku minum air putih, aku tak tahu cakap apa lah. Dia punya pedas memang tak boleh tahan. Tapi tak apa, Bobo, kita jumpa next video. Kau jangan lupa komen kau nak video apa lepas ni. Kau nak aku mukbang apa pula lepas ni. Jangan lupa follow aku punya IG dengan TikTok kat bawah tu. Apa-apa pun, Assalamualaikum, aku Syarif Ikhwan. Apa-apa pun, kita jumpa next video. Apa-apa pun,
Memang sedap.